Cara tukar mentol di belakang Honda City. Terpilih buka 1 2 3. Dan kita nak tarik susahan, kita pakai ni mata biasa, umpil dia. Skru ni buka habis lagi bagus. Kita buka 3/4 umpil. Ok, dah cabut, boleh tanggal macam ni. Satu, pasang lagi skru ni. Ok, dah cabut skru. 2 3 remove cover ni, curtain cover ni remove, tanggalkan. Boleh bengkok tak apa, dia panjal. Kemik pun tak apa. Ini lampu signal, ni signal, ni brake ni. Jadi pusing dia, pusing soket ni lawan jam, macam buka paip dah. Tu merah kan, brake ni dah terbakar dah. Jadi mentol ni pulas je, pulas ikut lawan jam. Ok, tarik ke atas. Ok, inilah dia. Tengok kaki dia lain. Hati-hati bila beli tu. So kita dah beli yang ni, brand asal Osram 12V P21/5W untuk kaki macam ni. Nampak kaki dia, lock dia, satu tinggi satu rendah. Tu yang baru kita dah beli yang ni. Model apa modelnya? Model Bosch 12V P21/5W. Nak sairing dia sama. Ok, kita pasang. Masukkan dia. Ok, ngam, ulas ikut arah jam untuk lock. Try tarik. Ok, dia tak longgar, Okay, masukkan balik dekat dalam poket dia. Ulas ikut jam. Ada bunyi tak. Ok, siap. Betul. Tutup cover, kemas-kemas balik. Cover ni leceh sikit nak tutup. Kemas, masukkan dalam letak seal. Buka tangan, tekan kemas. Ini masuk kemas. Tengok lubang dia sejajar tak? Lubang dia sama, ok, sejajar, boleh masuk. Ok, untuk masuk ni dah kembang kan, buat second hand ni kembang. Tekan sikit bagi dia kucuk. Masukkan. Dah masuk. Masukkan skru. Ok, yang kedua, masuk ke lubang, tekan dia bagi kucuk. Ok, masuk. Yang ketiga, ni masuk. Kaki dia kecil kan, masuk dalam lubang tu. Ok, dah masuk. Ada driver bang untuk lock dia. Ok, itu saja, sekian. Terima kasih. Ok, thank you.